Jangan pasang tinted nano seramik ataupun multi layer. Jangan pasang kalau korang rasa nak sejuk ataupun tenang dalam kereta. Jangan pasang tinted kalau nak tahan 5 hingga ke 10 tahun. Dan jangan pasang tinted kalau nak keluar duit sekali je. Lepas tu tak payah pening kepala. Panasnya! Habis tu, nak kena buat apa? Jom, saya tunjuk. Korang kenalah pasang tinted. Tapi sebelum pilih kedai tinted korang tu, pastikan kedai yang korang nak pergi tu tak ada main gimmick Jom saya tunjuk korang macam mana. Yang pertama, korang kena pasang kedai yang ada banyak cawangan. Sebab apa? Waranti senang nak claim guys. Contoh, korang pasang dekat Selangor, tapi korang nak claim waranti dekat Kedah. Senang kan? Dan yang kedua, korang kena rajin baca review dekat internet, dekat social media. Sebab zaman sekarang ni ramai orang menipu. Yang ni bagus. Bang, saya nak satu. Dan jangan korang percaya dengan angka teaser yang tinggi. Sebab macam-macam cara orang nipu korang. Macam kat tangan saya ni, pas. Dan pastikan heat rejection yang korang pasang tu betul. Janganlah kat depan 90%, kat belakang dia pasang 10% je. Macam tu je korang kena tipu bro. Dan inilah sebab kenapa UV Cool menjadi pilihan nombor 1 di Malaysia. Mempunyai hampir 60 cawangan di seluruh Malaysia guys. Ingat, waranti 1-to-1 exchange. Dan yang paling penting, produk orang sangat berkualiti. UV Cool, secure, guaranteed, protective.